kenapa kena pantas cikgu? Sebab kita nak cepat-cepat tutup luka. Okey, cepat-cepat tutup luka. Sama juga dengan orang yang terbakar. Awak pernah dengar tak kes orang terbakar? Kebanyakan kalau awak baca berita, 70% badan dia hangus. Mesti orang yang dah 70% badan dia hangus tu dia jarang hidup. Awak tahu kenapa? Kenapa? Air dekat badan dia habis? Tak. Okey, jangkitan kuman daripada udara. Udara kita ni sebenarnya ada kuman. So Tuhan cipta kulit untuk cover. Tapi sekarang kulit sudah luka. Jadi awak kena tutup secepat mungkin. Okey, dagu bocor. Macam mana buat dagu? Ni ikat dekat leher macam ni. Dagu macam mana? Gantung terus ya. Dagu macam mana? Bukan macam hantu, macam mayat. Macam mayat orang Islam. Oh, Mayat ikat orang sini. Islam dia kena ikat macam. Dari bawah ke atas. Faham? Weh, kau gelak, kita semua akan jadi macam ni nanti. Nothing lasts forever inside this way. Nothing lasts Okay, forever. faham? Sama. Dia mesti setentang dengan kawasan yang suka. Tengok ni senang je. Kanan atas kiri, tarik, lepas tu awak balas balik.